Assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada untuk kali keduanya di daerah Manjung untuk majlis penyampaian agihan ladang rakyat. Untuk pengetahuan semua, pada pagi ini kita akan menyampaikan agihan yang diberi nama Agihan Ladang Asnaf Lekeh daerah Manjung, di mana penerima pada pagi ini ada sebanyak 300 peserta. Okey, untuk pengetahuan semua, ladang tersebut adalah usaha-sama di antara PPPMP, Jabat Daerah Manjung dan juga Majlis Agama Perak yang seluas 407.2 yang terletak di Mukim Lekeh. Okey, untuk kelainan kita pada pagi ini, penerima akan menerima wang tunai sebanyak RM300 dan juga pek bantuan makanan iaitu seperti beras dan juga telur yang akan kita berikan kepada penerima-penerima kita pada pagi ini. Terima kasih dah datang. Ya, sama. Ya. Sekarang ni kita tengah menunggu wakil daripada salah seorang penerima kita, di mana dia tak dapat hadir ke Dewan pada pagi tadi kerana masalah kesihatan. Sekarang ni kita tunggu, tadi sudah telefon dah, anak saudara dia akan datang untuk tunjukkan kita arah tujuan ke rumah tu. Okey, untuk pengetahuan semua, sebelum ini kita membuat agihan untuk 12 daerah yang terdapat di seluruh Perak. Tetapi untuk ladang asnaf ni hanya dikhaskan untuk daerah Manjung sahaja, golongan-golongan asnaf di daerah Manjung sahaja. Di mana kita tetapkan seramai 300 penerima yang akan diberi nama mereka ini oleh pihak pejabat daerah, di mana pejabat daerah menerima nama-nama ini adalah daripada Baitul Mal. Yang memang sedia maklum, Baitul Mal mempunyai senarai untuk golongan asnaf yang terdapat di daerah Manjung. Nasib. Ini duit pemangannya. Terima kasih kepada. Terima kasih. Terima kasih lah. Dari sikit tumbangan lah. Terima kasih dia. Okey. Terima kasih. Macam daripada mana? Saya datang daripada Lekeh. Daripada Lekeh? Ya. Macam mana makcik keadaan macam ni yang kena busi roda ni? Makcik ni kena macam ni, makcik pergi kerja. Kena sekolah dekat Mahathir 10, makcik accident. Oh ya, ke mana makcik memang asal orang sini lah? Ya, memang orang sini asalnya. Makcik tadi apa nama ni dah 2013 makcik accident. Kaki ni pendek sebelah. Oh, pendek sebelah. Ya, makcik berjalan nak ke tandas apa, makcik pakai tongkat. Oh ya. Makcik masak ke, basuh kain ke, makcik pakai wheelchair rumah. Masih lagi boleh buat kerja. Ya, alhamdulillah dalam hari dua ni. Oh, jadi yang dibakar ni siapa? Anak. Anak, alhamdulillah. Ya. Terima kasih dah tolong mak ya. Ya. Harapan makcik, alhamdulillah. Harapannya makcik tetap menyebut pun. Ya ke? Ya, Kan dapat bantuan sikit, alhamdulillah lah dapat bantu sikit. Ya, ringan sikit rasa beban makcik. Terima kasih makcik datang. Terima kasih jaga mak, insya-Allah juga untuk anak. Okey, terima kasih. Baik-baik jalan. Pakcik memang orang asal sini? Saya Pancang Ameh. Pancang Ameh. Kelang Baru. Jadi keadaan pakcik macam ni kenapa?
dah baku. Oh, ya ke? Ada kerja mana? Oh. Jadi kerja mana asal kerja mana lah? Asal kerja mana? Okey. Jadi pakcik memang asal orang sini. Dah. Mungkin nak tanya pakcik kalau dengan gunung kali ni kami buat untuk Asnah Gunung Ngasang untuk bantu kan. Jadi apa harapan pakcik untuk masa depan? Perlukan macam diteruskan ke dapat membantu kan? Sedikit sebanyak lah dapat membantu sikit kan benda ni. Apa harapan pakcik? Harapan pakcik elok diteruskan lah. Elok diteruskan lah. Kan. Dapatlah kurang sikit bantu-bantu. Kurang sikit lah. Terima kasih. Sama.